Filem ni start je dah buat saya ketawa berdekah-dekah. Tapi bila dah masuk ke kampung tu, dah mula suram sikit lah bagi saya. Enam Jelaka. Filem ni berlatarkan tanah Melayu yang pada masa perluasan kuasa Belanda yang mahu menguasai Biji Hitimah, memfokuskan pada watak Kuping yang merupakan seorang pahlawan dan juga perantau yang dalam misinya untuk menyampaikan amanat sahabat dia yang terkorban. Nak dijadikan cerita, dia terpaksa menjadi pelindung kepada sebuah kampung yang disinggah, iaitu Kampung Ketayap, kerana kampung itu diancam bahaya apabila salah seorang ahli enam jelaka ditangkap dalam kampung itu. Kampung ini sebenarnya tak ada pun hasil biji timah, tetapi penduduk kampung itu berkeras untuk tinggal di situ dan mempertahankannya daripada ancaman luar, termasuk enam jelaka. Apakah rahsia di kampung itu? Berjayakah Kuping untuk menewaskan kesemua enam jelaka? Anda kena tengok sendirilah. Okey, jujur opening filem ni saya memang suka gila. Bila dia mula je, dia buat satu lawak yang macam memerli filem Mat Kilau. Dekat situ saya dah berdekah gila dan jangkaan saya dah memang baik lah masa tu. Spesifiknya cara penyampaian dialog dalam filem Mat Kilau yang bagi saya dalam filem ni, okey, bijak. Dan selepas daripada situ ada humor-humor yang bagi saya agak menghiburkan, mana dia agak mencerminkan keadaan semasa, senang untuk relatable lah untuk penonton kan. Kemudian introduksi pada watak Kuping juga bagi saya agak baik juga, cukup buat saya macam rasa untuk saya tertarik dengan watak ini. Dari segi production filem ni juga bagi saya agak memuaskan, biarpun ya bajetnya agak rendah, tetapi set dan juga props yang dipersembahkan dalam filem itu bagi saya cukup memuaskan lah untuk meyakinkan saya kita berada di latar masa tempat itu. Filem ni juga mengingatkan saya tentang filem macam filem Lambuana dan juga filem Mat Kilau lah. Filem yang berlatarkan masa bukan latar masa yang moden. Biarpun begitu, filem ni bagi saya ada kekurangannya juga, menyebabkan saya kurang enjoy sikit filem ini. Pertama sekali ialah filem ni agak lama juga. Saya tak perasan filem ni 2 jam lebih. Patutlah saya penat semacam tengok. Opening dengan endingnya bagi saya okey, tak ada masalah. Cuma ni bila dah sampai kat Kampung Ketayap tu, saya rasa Aziz M. Osman dia tak pasti apa yang nak dibuat dalam kampung tu, apa yang nak diberikan kepada watak Kuping. Apakah kejadian-kejadian menarik yang boleh berlaku sepanjang Kuping berada dekat kampung tu. Dia punya humor je agak hit and miss. Enam Jelaka tu bagi saya agak miss opportunity lah. Kenapa tak beri mereka lebih fokus lagi kepada filem ni? Bukan kata filem ni perlu jadi filem pasal enam jelaka ni, tak. Kalau kita tonton Enam Jahanam, dia bukan pasal 6 Jahanam pun, dia pasal tentara yang nak memburu 6 Jahanam tu kan. 6 jelaka dalam filem ni agak rugi kerana diorang tak diberikan peranan yang lebih aktif lah. Mungkin lah, ini cadangan saya, mungkin daripada 6 jelaka ni tak tahu pasal kampung ni, why not just have this 6 jelaka memang dah attack kampung ni dari awal lagi. Diorang tahu apa rahsia di kampung itu. Ataupun mungkin sepanjang Kuping berada dekat kampung tu, penduduk kampung tu mungkin secara aktifnya mengancam Kuping kerana Kuping orang luar. Diorang tak percaya orang luar, diorang tak suka orang luar. Mungkin diorang cuba segala benda yang secara konvensional ataupun tak konvensional, cuba nak perangkap untuk pastikan Kuping ni tak keluar dari kampung itu, sebab takut rahsia kampung itu tersebar keluar. Jadi there should be tons of hilarious events can happen to Kuping sepanjang dia berada kat kampung tu. Dan masa awal tadi saya ada kata filem ni agak lama, 2 jam lebih. Bagi saya boleh dikompreskan lagi, tapi ini hanya pendapat saya lah. Mungkin pendapat anda berbeza. Kalau korang tengok bahan marketing 6 Jelaka, boleh tengok penonton-penonton yang tonton happy je, dia orang banyak ketawa je kan. Jadi adakah 6 Jelaka ni filem comeback untuk Aziz M. Osman? Untuk saya tak. Filem ni dia tak teruk pun, dia cuma tak best yang diharapkan, tapi dia bolehlah ditonton dan mungkin ada penonton yang enjoynya, dan penonton tu bukan saya lah. Rating yang saya boleh bagi ialah 3/5 stars. Ini pandangan saya, bagaimana pula dengan korang? Jika korang dah tonton, berikan komen anda, dan jika korang boleh tonton lagi, tonton di Bawah Gam sekarang.